Hai semua, Assalamualaikum. Kami wartawan TV PSS Umatik TV. Inspirasi Generasi Rabbani. Akila, hari ni kita ada apa? Nak tahu kan? Nak. Hari ni kita ada ujian kemasukan tingkatan 1 2026. Apa harapan tuan untuk hantar anak tuan ke sini? Harapan pakcik supaya dapat diterimalah di sekolah pendidik tahfiz Ummah ni. Semoga sebab dia ambil aliran kalau berjaya lah, dia ambil aliran tahfiz lah. InsyaAllah. Di mana yang kita maklum, hari ini adalah hari untuk sesi temuduga anak-anak yang akan menduduki tahun 1 pada 2026. Dengan bangganya saya mengatakan sekolah ini the best lah untuk anak-anak kita merangkak dari tahun ke tahun untuk menjadi Muslim dan Muslimah yang terbaik. Dan untuk anak-anak yang menduduki peperiksaan hari ini, saya doakan semuanya menjawab soalan dengan tenang dan membuat satu tugasan yang terbaik sebab untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Jadi syabas dan tahniah kepada Mahad Al-Ummah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan adanya sesi temuduga ni, Mahad ini akan melahirkan pelajar yang berkualiti demi masa depan negara, agama, bangsa dan juga agama lah. Itu saja, dan semangat untuk semua. Manjada wajada, siapa yang berusaha dia pasti akan berjaya. Sekarang kami berada di studio RBK. Kita nak buat apa ni? Dekat dalam ni ada pemeriksa ujian tingkatan 1. Jom ikut kami. Sekarang kita berada di PSS, tempat berlangsungnya ujian Syafawi. Jom kita masuk. Sekian liputan kita pada hari ini. Umatik TV, suara sekolah kita.